Hai, okey anak-anak. Tahun 2, hari ni tak jumpa lagi. Minggu depan pun tak jumpa lagi. Sukarlah tu. Siap kau. Okey. Harap semua kerja semalam dah siap. 3 muka surat je kan, senang je. Okey. Hari ni pula kita teruskan lagi dengan sifir 1, sifar dan 10. Okey. Apa-apa nombor bila didarab dengan 1, jawapan awak adalah nombor asal. Contohnya 2 darab 1, 2. 4 darab 1, 4. 10 darab 1, 10. Apa-apa nombor bila darab dengan 1, mesti nilai dia yang asal. Itu apabila darab dengan sifir 1. Nombor tu tidak berubah. Kalau darab dengan sifar, apa-apa nombor bila darab dengan sifar, jawapannya mesti ikut sifar. 1 darab sifar, sifar. 2 darab sifar, sifar. 8 darab sifar, sifar. Macam tu. Apa-apa nombor, tak kisahlah 1, 1000, 100, bila darab dengan sifar, jawapan dia tetap sifar. Dia tak boleh jawapan lain. Kalau darab dengan 1, jawapan dia adalah diri dia sendiri. Tetapi kalau darab dengan sifar, dia akan jadi sifar sahaja. Tak ada nombor lain. Macam mana pula kalau darab dengan 10? Darab 10 lagi senang. Darab 10 ni adalah kawan baik kepada darab 1. Cuma dia tambah sifar. Contohnya 1 darab 10, 10. 2 darab 10, 20. Nampak tu? Nombor 2, kita tambah je sifar. 9 darab 10, berapa? Nombor dia asal dia 9. Kita tambah je sifar di belakang. Itu sifir 10. Dia kawan kepada sifir 1, tapi dia hanya tambah sifar di belakang nombor yang kamu darab. Okey, jelas? Okey, yang ini awak tengok. Contohnya A. Nombor 9 ni darab berapa jadi 9? Nampak tak nombor ni sama? Kalau nombor tu sama, dia adalah 1. Macam ni dia dah bagi 1. Jadi kalau nombor jawapan belakang sama dengan jawapan dia sama dengan soalan, apa yang awak darab adalah 1. Tapi kalau jawapan dia adalah sifar, apa nombor yang awak darab? Mestilah sifar. Itu kena tengok. Macam ni 8, sama. Ni 1, sama. Ni jawapan sifar. Ni jawapan sifar. Ni jawapan sifar. Jadi kalau jawapan dia sifar, kamu darablah sebarang nombor dengan sifar. Tapi yang macam ni, ada 2 kotak. Salah satu dia mesti sifar. Janganlah sifar darab sifar, tak ada. Tak ada dalam sifar darab sifar. Mesti apa-apa nombor selain daripada sifar yang perlu didarab dengan sifar. Jangan tulis sifar darab sifar pula, tak nak. Nombor lain. Apa dia nombor lain yang darab dengan sifar? Jawapan dia mesti sifar. Okey. Yang ni pula nombor 2. Tulis ayat matematik darab. Ayat matematik macam ni. Ni ayat matematik. Maknanya dia beri gelang. Mula-mula mesti ikut kumpulan. Ada berapa kumpulan? Ada berapa gelung? 1, 2, 3, 4, 5. 5 darab 1 ni ada berapa? Cuba awak kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Jadi tulis sini 10. Berapa jawapan? Samalah macam nombor 2 ni. Kira ada berapa biji kek. Darab dengan ada berapa lilin dalam satu kek. Yang ini awak suai je. 9 darab 10 ni sama dengan mana? 7 darab 10 ni sama dengan mana? 4 dengan 10 ni sama dengan mana? Kemudian ini jawapan dia. Baca je. Senang. Okey. Cuma itulah yang depan tu dengan yang belakang tu slow sikit. Okey. Now,
muka surat sebelah. Kita tolong monyet. Daripada sini, kita nak bagi monyet ni makan betik ke, kacang ke, buah rambutan ke, tembikai. Dia dah beri jawapan. Awak kena ikut jawapan. Contohnya nombor 1, jawapan dia mesti 2. Mana bila didarab, jawapan dia mesti 2. Adakah ni 5 darab 1 2 ke? 2 darab 1 2? Jadi kita ambil ni 2 darab 1 2. Jadi dia akan terus ke sini. Sini ke sini? Mana satu? Tengok jawapan nombor 2. Nombor 2 adalah sifar. Ini pun sifar, ini pun sifar. Tulislah. Sebab jawapan kedua mesti sifar. Sini sifar, sini sifar. Okey, jawapan yang ketiga 40. Dari sini, sini ke sini. 8 darab 10 jadi tak 40. 4 darab 10 jadi tak 40. Kena macam tu. Jadi, bila dah buat satu jawapan, pangkah. Buat satu jawapan, pangkah. Cari jawapan seterusnya. Itu kaedah dia. Buat jawapan seterusnya. Maknanya kamu hanya cari mana soalan, bila dia darab, dia jadi ikut jawapan ni. Ikut turutan. Nanti jawapan akhir, mana dia nombor, bila didarab menjadi 9. Jadi itulah buah yang dia makan. Okey. Okeylah sekali, yang ini silang nombor. Silang nombor ni melibatkan operasi darab. Cikgu dah ajar dari CP2 sampai CP9. Awak tengok dekat sini macam mana kita nak menyelesaikan nombor ni. Contohnya 3 darab berapa jadi 18 dalam CP3. 18 nombor berapa? CP3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Jadi 18 tu adalah nombor 6 dalam CP3. Kita tulis 6. Kemudian atas 7 darab 6. Berapa? Kiralah. Tak ingat CP6 macam mana. Kalau CP7, 1, 2, 3 ke macam mana. Sebentar. Lupa deh. Buatlah macam ni. Macam mana pun sama je. Oh, salah. 7 mesti di depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sifar 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Dah dapat CP 7. 7 darab 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawapan dia 42. Yang ini boleh buat sama-sama dengan mak ayah awak di rumah. Boleh kira. Janganlah tengok buku. Buat CV yang macam cikgu ajar sebelum-sebelum ni. Tapi kalau boleh buat kat sekolah, alhamdulillah. Bila dah siap, letak dekat belakang. Okey. Jadi itu saja untuk hari ini. Jangan main-main, jangan berlari-lari, jangan gaduh-gaduh. Duduk diam-diam, buat kerja. Cikgu dah bagi kerja, siapkan. Tulis lawa-lawa. Boleh anak-anak. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah lagi 2 minggu. Tapi minggu depan tetap cikgu bagi video untuk kamu belajar. Okey, Assalamualaikum.